Nak bersantai-santai saja, boleh? Pagi-pagi kita dah beraktiviti, kita dah belajar, saya pun bekerja. Malam ni kita nak bersantai tapi insya-Allah berilmiah. Boleh Okey. Terlebih dahulu saya nak memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Khairun bin Muhammad Mispan. Saya dari segi karier saya adalah pakar bedah otak dan saraf. Saya bukanlah seorang ustaz, seorang pengajar yang bertauliah, tapi saya akan cuba share ataupun kongsi info ataupun maklumat yang berkaitan dengan kerjaya saya dan apa sahaja yang berkaitan dengan agama. Tapi kita punya fokus adalah lebih kepada perkongsian kerjaya saya. Sebab saya rasa dengan cara ini, insya-Allah, moga-moga adik dapat idea dan juga mungkin inspirasi untuk masa hadapan, insya-Allah. Okey. Siapa tahu neurosurgery itu apa? Cuba angkat tangan. Bedah otak. Otak ni boleh dibedah ke? Boleh. Siapa yang kena bedah biasanya? Okey, biasanya kes kemalangan Kemalangan. Bila kemalangan yang orang ada accident, terantuk kepala, berdarah otak kan. Kalau kita tak buat apa-apa, mungkin menyebabkan kematian kan. Itu contoh kes yang kita kena operate. Ataupun contoh kes nombor 2 adalah ketumbuhan otak. Ketumbuhan otak pun adalah kes-kes yang biasa kita operate. Okey. So nanti kita pergi kemudian. Nanti uncle akan share, doktor akan share gambar-gambar yang berkaitan lah. Boleh? Berani tengok gambar operation? Okey, gambar-gambar bagus. Boleh Alright. Okey, next. Hari ni kita uncle bagi, saya akan bahasakan diri sebagai doktor ataupun uncle, boleh lah Kita divide into 3 discussion. Number 1, otak and science. Okey, itu apa yang harapan yang maktab yang diberikan pada saya. Saya akan share juga. Nombor 2 lebih kepada, saya nak share sikit apakah kes-kes yang biasa saya dan kawan-kawan saya di Hospital Bainon tu operate. Saya akan share jugalah. Nombor 3, kita akan discuss apakah peluang-peluang kerjaya sebagai doktor ataupun doktor bedah otak secara spesifik. Okey. Okey. Next. Saya cerita sikit pasal diri saya lah. Saya ada 7 adik-beradik. Saya nombor 2. Okey. Saya yang first 5 lelaki, first 2, last 2 adalah perempuan. Okey. Buat pengetahuan adik-adik, saya tak pernah terdetik pun untuk menjadi seorang doktor. Okey. Sebab kalangan keluarga saya, sebelah mak saya, sebelah ayah saya, tak ada seorang pun jadi doktor. Kebanyakannya jadi, kalau ayah saya ada 5 adik-beradik, seorang dia jadi cikgu, iaitu ayah saya lah. Yang lain kerja kampung. Bahagian belah mak saya 9 adik-beradik. Seorang jadi pegawai daerah, seorang jadi designer, yang lain pun berkahwin, duduk di kampung, kerja kampung. So saya memang tak ada idea pun jadi doktor ni sebenarnya. Okey. Next page. Okey. Ni tempat saya belajar. Ni gambar saya tingkatan 1. Cuba teka, saya sekolah mana? Sekolah mana? Mana tahu? Mana tahu? Gerbang. Okey. Itu gambar saya tingkatan 1, itu dekat Masjid Ubudiah Kuala Kangsar. So saya tingkatan 1 sampai tingkatan 5 di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Okey. Bagi hadiah. InsyaAllah sebarang participation ataupun contribution daripada pihak-pihak students, isteri saya akan bagi hadiah.
Okey, uncle nak tanya, adik nak jadi apa? Ada ke tak ada? Okey, tak apa, it's okay. It's okay, it's alright. Alright, kemudian bila SPM, macam uncle cakap tadi, uncle tak ada cita-cita lagi pun. Kalau orang tanya, cita-cita uncle berubah-ubah. Kadang-kadang nak jadi tentera, kadang-kadang nak jadi engineer. Tapi apa yang uncle tahu, sebagai student masa zaman sekolah, kita kena try our best untuk score SPM. Betul? Adik SPM berapa subjek? The best is 9+, betul? So uncle doakan agar semua dapat 9+, boleh? InsyaAllah. Okay. So dari situ, apa uncle buat? Uncle score lah. Try score the best. Dan uncle punya niat masa tu, kalau uncle dapat straight A1, masa zaman uncle, straight A1 the best lah. Equal to 9A+ lah. Uncle baru decide nak jadi doktor. Tapi rezeki Allah bagi straight A1 lah masa tu. So uncle terus ke arah medical. So bila uncle decide nak buat medik tu, uncle isi borang JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Alhamdulillah, JPA hantar pergi overseas ke Melbourne University, Monash University. Okay. Lepas pergi Monash 5 tahun, uncle balik jadi doktor. Next slide. Itu Hospital Klang di Selangor. Okay. Uncle jadi, mula-mula kalau jadi doktor, dia akan mulakan dengan housemanship, HO, 2 tahun. Lepas tu jadi MO, Medical Officer. Uncle dihantar ke Hospital Besar Ipoh sebagai MO. Kemudian uncle sambung, bila dah jadi doktor, orang akan tanya, nak jadi doktor yang biasa ataupun jadi doktor pakar. Okey? Jadi bila dah jadi doktor, kena berfikirlah, kamu nak jadi pakar apa? Macam itulah kan. Jadi uncle terdetik, nak jadi pakar apa? Tapi masa zaman uncle, abang perasan, satu bidang yang memang sentiasa diperlukan, yang sangat mencabar, dan ramai orang tak nak buat, tapi pesakit sangat memerlukan. Okey, adik bayangkan, bila orang aksiden, hari-hari, betul? Jadi ada kemalangan, betul? So pembedahan otak diperlukan tak hari-hari? Perlu. Kalau kita tak buat, apa berlaku kat pasien? Pasien akan meninggal. So, dan kemalangan ni, contoh kemalangan, sebab bendanya sangat common. Bila dia berlaku? Pukul berapa kemalangan berlaku? Anytime. Jawapannya anytime. Pagi, petang, siang, malam. Kalau kita tengah tidur tu, ada saja kemalangan. Jadi uncle rasa uncle nak try bidang bedah otak ataupun neurosurgery. Jadi alhamdulillah uncle jumpa pakar masa tu di Hospital Besar Ipoh. Dia bagi laluan kat uncle. Dia bagi tunjuk ajar, kalau nak jadi pakar kena sambung belajar dalam bidang neurosurgery. Uncle dihantar ke USM Kubang Krian 4 tahun untuk tamatkan pengajian sebagai pakar. Now alhamdulillah jadi di pakar bedah otak. Uncle dihantar semula ke Hospital Raja Permaisuri Banun Ipoh, okey, sebagai pakar bedah otak. Cuba teka, berapa ramai pakar bedah otak di negeri Perak yang macam uncle? Cuba teka. 50 lagi? Berapa? 4. Berapa? 15. Okey, uncle nak tanya dulu lah. Negeri Perak kita ni kan, negeri Perak ada berapa populasi? Berapa ramai jumlah manusia? Berapa juta? 1.4 juta. Lagi? Any takers? Any other takers? Adik bagian wanita, perempuan? 2 juta. 2 juta. Jawapan dia berapa? 5 juta. Negeri Perak ni about 2.8 million.
2.8 juta ataupun senang 3 juta lah 3 juta manusia. Bayangkan kita ada 3 juta manusia di negeri Perak. Pakar yang bekerja dengan angka sebagai pakar bedah otak di Hospital Raja Permaisuri Banun ada 5 sahaja. Bayangkan. Burden tinggi tak? Burden tinggi. Burden tu maksudnya beban lah Tapi itulah yang angka masukkan. Kes sentiasa ada. Keperluan permintaan tu sentiasa ada untuk membedah otak. Tapi ramai orang tak sanggup nak melakukannya lah. Tapi kita sebagai orang Islam, kita kena buat ke tak benda ni? Sebab dia fardu kifayah. Kita kena buat. Kita kena cuba selamatkan nyawa manusia sebaik mungkin. So itu sebab tu uncle masuk bidang ini jugalah. Siapa ada ahli keluarga yang otaknya pernah dibedah? Cuba angkat tangan. Ada tak ahli keluarga yang pernah dibedah otaknya? Ada pengalaman? Tak ada Okey, it's okay. Sebab apa uncle tanya? Kalau ada ahli keluarga yang otaknya dibedah, biasanya mereka lebih faham tau. Kenapa pembedahan otak ni sangat penting? Okey? Penting tak bedah otak ni sebenarnya? Penting. Kenapa? Sebab otak tu dikawal pada kita. Lagi? Sebab kita nak memberi peluang kedua untuk pesakit itu, betul? Peluang kedua untuk terus hidup. Sebab tu kita cuba juga, walaupun kita tahu pembedahan otak ni berisiko sangat tinggi. Betul Okey. Itu sedikit sebanyak pasal angka lah. Okey, next. Okey, kita fokus sikit berkaitan otak dengan Al-Quran. Boleh kita sentuh benda yang bermanfaat ni. Buat pengetahuan adik walaupun uncle dah jadi pakar sebagai pakar bedah otak dan saraf, dah 3 tahun lah uncle kena keep learning, kena keep belajar lah. Bila uncle diminta memberi ceramah pasal Al-Quran dan sains uncle kena buka buku lah kan. Uncle fikir ada tak otak ni disebut dalam Al-Quran. Bila uncle kaji Al-Quran, perkataan otak dia tidak disebut dalam Al-Quran secara direct ataupun secara tersurat. Dia tidak disebut. Tetapi Al-Quran ada menyebut fungsi-fungsi otak itu, seperti berfikir, memahami dan membuat keputusan. Sebab dalam Al-Quran ada je bahagian manusia yang disebut perkataan secara direct. Contoh mata. Mata dalam bahasa Arab apa? Pandai. Tangan? Yadun. Kaki? Rijlun. Betul. Tulang? Bone. Itu adalah bahagian-bahagian anggota badan yang disebut dalam Al-Quran. Ada. Tapi Al-Quran dia tak sebut, tapi dia sebut fungsi-fungsi Al-Quran. Jelas Okey. Now uncle nak seorang volunteer pada paling sini siapa? Form 4 angkat tangan Form 4. Okey. Uncle nak seorang ke depan baca ayat Quran kejap. Boleh? Form 4. Volunteer, it's okay, volunteer. Okey. Okey. Nombor 1 berkenaan dengan akal. Okey. Al-Quran tidak menyebut otak, tapi dia sebut akal. Okey. Tengok tu surah Al-Baqarah ayat 44. Adik boleh baca? Boleh? Okey, baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Maksud dia? Maksud dia
Mengapakah kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedangkan kamu melupakan diri, kewajipanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, Taurat? Maka tidakkah kamu berfikir? Okey. Nampak perkataan berfikir? Al-Quran sebut salah satu fungsi otak iaitu berfikir. Tapi dia tak sebut perkataan otak saja direct. Betul bagi hadiah kat adik ni. Adik siapa nama? Syah. Cita-cita? Cita-cita? Cita-cita saya nak jadi cikgu. Cikgu. Okey, bagus. Ada cita-cita? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah fungsi yang disebut di dalam Quran adalah berfikir. Perkataan yang digunakan adalah fik. Angka minta seorang form 3. Volunteer angkat tangan. Oh, okey. Form 2 ada? Form 2? Come. It's okay. Form 2. Siapa form 2? Ulul albab. Oh. Okay, come. Okay, tak apa adik. Nama siapa? Nizam. Adik nampak tak ke depan? Mizar. Boleh baca? Kau dah hafal? InsyaAllah. Okay. Adik baca ayat tersebut. Surah Ar-Rum ayat 21. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Masuk dia? Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahawa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi perkataan apa yang digunakan dalam Al-Quran untuk simbol kepada otak dalam ayat ni? Melayu. Melayu dan Arab. Berfikir, Arab? Yatafakkarun kan? Okey. Cita-cita apa dek? Arkitek. Okey. InsyaAllah. Okey. Seterusnya ada lagi satu perkataan yang disebut dalam Al-Quran yang bagi uncle lah, bagi doktor lah menarik tau. Sebab again, dia tidak sebut perkataan otak secara direct, tapi dia menyebut satu perkataan yang menunjukkan salah satu fungsi otak kita. Ayat seterusnya, next page. Ini ayat dia pendek. Saya minta form 1 volunteer. Okay, come. Adik. Nama siapa nama? Muhammad Rifki. Okay. Boleh baca? Itu ayat apa? Surah Al-Alaq ayat 15 dan 16. Saya tak nampak sebenarnya. Saya tak lupa nak kecil mata. Okay. Kalla la illa illam ta'ilan asfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yatan. Billahi minasyaitanir rajim. Kalla la illam yatan lanafa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Okay, good. Allahu azim. Alhamdulillah. Cita-cita? Nak jadi cikgu. Cikgu. Okey. Tanya. InsyaAllah. Hadiah. Bagi kat adik tu. Okey. Terima kasih. Okey, cuba kita tengok apakah maksud ayat ini ya.
Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, iaitu ubun-ubun yang mendustakan kebenaran dan durhaka. Apakah bahagian otak yang disebut dalam ayat ini? Cuba teka. Yes, ubun-ubun. Tahu tak ubun-ubun tu apa? Ubun-ubun tu kat mana? Cuba tunjuk kat doktor. Tengok. Depan, tengah, tepi, atas, semua. Okey, tak apa. Okey. Ubun-ubun dia dekat, kalau ikut ilmu neuroscience, ilmu kaji saraf, ubun-ubun adalah terdapat di hadapan kita sini. Okey. Adik buka next page. Okey. Adik dah ada belajar sikit-sikit tak pasal anatomi otak manusia? Ada? Bio ada kan? Okeylah, form 4. Form 4 mana angkat tangan sikit, form 4. Form 4. Okey. Kalau orang tanya kan, otak ni ada berapa bahagian? Adik nak jawab macam mana? Testing. It's okay. Otak ada berapa bahagian? 4. Oh. Okey. Adik jawab 4 tu berdasarkan apa? Gambar tu. Okey. Okeylah. Kalau ada orang kata otak ni bahagian terbahagi pada 2, otak kanan, otak kiri, betul? Okey, tak silap. Okey je tu. Ada orang kata bagi pada 4. Okey, tak silap. Kalau adik kata 4 berdasarkan gambar tu, dia ada frontal lobe. Frontal tu apa maksud dia? Depan lah. Okey. Belakang sikit warna kuning tu parietal lobe. Okey. Bahagian tepi warna hijau tu temporal lobe. Okey. Belakang sekali occipital lobe. Okey. Lobes ni adalah bahagian otak yang terdapat bahagian kanan dan kiri. Okey. Untuk pengetahuan, dalam ayat ni dia sebut ubun-ubun. Ubun-ubun tu terletak dekat lobe mana? Bagus, pandai. Frontal, depan. Siapa tahu fungsi frontal lobe depan ni apa? Yes, fikir. Buat keputusan. Betul. Lagi? Perancangan. Okey, merancang. Lagi? Apa? Personality. Diri kita ni, personality kita semua di depan frontal lobe. Ayat tadi dia cakap pasal Abu Jahal yang suka berbohong, betul? Dia suka berbohong, buat dusta kepada Nabi Muhammad, betul? Kalau orang berbohong tu, rasa-rasanya dia plan tak? Dia rancang tak untuk berbohong? Dia rancang, dia plan. Kalau nak merancang, nak berbuat baik, nak buat jahat ke, perancangan kan? Dia fikir tak dulu dia nak buat tu? Dia fikir. So, dan dia buat keputusan ke tak? Ya, dia buat keputusan. Maksudnya dia guna frontal lobe. So, inilah sains yang kita sekarang dah jumpa. Fungsi frontal lobe memang fungsi buat keputusan, membuat tindakan, berfikir dan personality kita di situ. So, menarik bila uncle jumpa ayat ni kan? Wah, menarik lah sebenarnya. Siapa rasa menarik benda ni? Bagus. Alhamdulillah. Okey. So adik kena ingat tindakan kita ni kita rancang. Macam adik nak datang sini kan? Adik buat keputusan tak nak datang sini malam ni? So adik guna lobe apa? Adik guna frontal lobe. Kalau orang kata parietal lobe yang kuning tu kan? Parietal lobe fungsi dia apa? Ya. Siapa nama? Nama form berapa? Nama form berapa? Cita-cita. Nama saya Usop. Yusof. Cita-cita saya jadi cikgu Bayu.
Usop. Okey. Okey, betul. Parietal lobe ni fungsi deria. Deria rasa, sentuhan, mainly process in the parietal lobe. Kalau temporal lobe warna kuning tu apa? Hijau. Apa main function lah. Kita cakap main function je. Apa? Pendengaran, betul? Lagi? Bahasa and memory. Okey, betul? Tepuk. Support. And last kali, occipital lobe. Belakang tu apa fungsi utama dia? Apa? Penglihatan. Bagus. Adik study ke sebelum datang lecture ni? Cikgu Bayu. Okay, bagus. Okay, that's good. Maksudnya adik alert ah. Alright. Okay, next slide. Okay, first kita dah bincang pasal Quran dan otak. Angka rasa itu dah cukup memadai untuk kita cover. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita ada. Ada mic untuk student. Usop nak tanya. Betul lah. Usop, Yusof. Itulah. Sebelum saya masuk Dewan tadi, saya buat research sikit tentang doktor. Doktor ada buat kajian dekat USM dan saya tak ingat lagi. Dia kata saya ada dengan global dan tentang otak. Boleh saya tahu tentang kajian tu, macam menarik kajian tu. Okey, dia macam ni. Bila kita sambung belajar sebagai doktor biasa, nak jadi pakar, dia salah satu syarat wajib kena menghasilkan tesis. Tesis ni research lah kan. Doktor buat kajian pasal sawan. Sawan di kalangan kanak-kanak yang dibedah. Ikut kajian yang uncle buat tu, budak yang berlaku sawan dengan kerap, kebanyakannya disebabkan oleh parut. Parut di bahagian temporal lobe tu, bahagian pendengaran yang tepi tu. Jadi kes-kes ni sesuai untuk dibedah otaknya. Kita buang sedikit lah bahagian temporal lobe, di mana bila kita buang punca sawan tu di temporal lobe tu, insya-Allah adik pesakit tu boleh hilang sawannya, ataupun dia kurang makan ubat sawan dia. Itu kajian yang uncle buat lah pasal sawan di kalangan kanak-kanak di bawah 12 tahun dan ke bawah. Boleh? Okey, kita pergi bab seterusnya. Yang ni, okey, kita maintain. Okey, uncle nak share sikit apakah skop yang uncle dan kawan-kawan lakukan ketika bekerja. Uncle, kita cakap tadi pasal bedah otak kan. Pasal bedah otak ni, kes-kes bedah otak, nombor satu, dia sentiasa ada hari-hari lah. Hari-hari mesti ada aja. Kita bagi pada dua, trauma dengan bukan trauma. Siapa tahu apa maksud trauma? Critical. Okey, biasa kalau kita sebut trauma mesti critical kan. Tapi apa maksud exact meaning of trauma? Any idea? Ketakutan. Ini biasa. Kalau drama mesti cakap trauma adalah ketakutan. Apa maksud drama? Apa maksud trauma sebenarnya? Bahagian perempuan? Any takers? Apa maksud trauma? Trauma ni sebenarnya dari segi perubatan maksudnya adalah accident. Kemalangan. Faham Kemalangan, accident lah. Nombor dua, grup yang kita selalu rawat adalah bukan trauma. Maksudnya bukan kes accident. Okey. So apa maksud uncle? Kalau kes trauma ni, so sekarang jelas bila uncle sebut trauma bermaksud accident, jelas kemalangan. Okey. Kalau uncle sebut bukan trauma ataupun non trauma, itu bukan accident. Jelas Okey. Kes trauma yang uncle masukkan adalah kes kemalangan.
Adik pun dapat baca tadi. Kemalangan berlaku di mana-mana sahaja. Perak ni banyak highway kan. Malang ni accident boleh kata hari-hari. Itu kemalangan di highway. Kalau kemalangan di jalan-jalan kecil, jalan-jalan kampung, berlaku tak hari-hari? Berlaku. Ini contoh-contoh kes yang sentiasa akan datang ke hospital Uncle ataupun di hospital daerah macam Teluk Intan, Taiping, Manjung. Ada kes accident, dia buat scan, CT scan, dia akan call tim Uncle dekat Ipoh. So, kes trauma hari-hari. Okay. Nombor 2, grup yang kita biasa rawat adalah non-trauma, bukan trauma. Apa contoh bukan trauma yang kita biasa rawat? Sawan, tumor, brain tumor. Okay. Apa lagi? Brain infection, jangkitan otak. Ini selalu berlaku. Tapi kita tak biasa dengar kan. Biasanya pesakit Uncle, budak-budak ke, remaja ke, orang tua? Cuba teka. Jawapan dia semua ada. Pada baby ada, anak-anak kecil ada, remaja ada, orang dewasa, orang tua pun ada. Semua grup ni, kalau ada masalah trauma ataupun bukan trauma, selepas disiasat, mereka akan dirujuk kepada tim Uncle lah, tim neurosurgery. Okey jelas Okay, next. Nampak? Okey, kita discuss sikit pasal trauma. Trauma apa maksudnya tadi? Accident. Okey. Kecederaan kepala. Malangnya benda ni adalah common, sangat common. Okey. Kecederaan kepala maksudnya kecederaan daripada kulit, tengkorak dan di dalam otak. Kalau kulit terkoyak, kita kena bersihkan, kena cuci betul-betul, kena jahit. Kalau tak cuci nanti kuman masuk kan. Okey. Tengok gambar yang tengah-tengah tu. Nampak tak gambar apa? Tengkorak tu je elok ke tak elok tu? Dia dah retak dan pecah tu. Tu accident. Kalau pecah, rasanya bawah tengkorak tu ada apa? Ada pendarahan dia ada pendarahan dan ada otak di bawah tu lah. Dan kalau kita pergi dalam lagi, ada otak. Paling kanan sekali lah yang Uncle pakai baju hijau tu kan. Tu tengah buat operation lah tu. Cuba tengok betul-betul, ada tak nampak benda-benda warna hitam ketul-ketul tu? Tu apa benda tu? Tu darah beku. Tu otak betul, otak manusia tu. Tapi kenapa Uncle buat benda ni? Uncle nak selamatkan nyawa dia. Tu je. Darah beku je warna macam tu lah. Warna hitam, gelap. Kita keluarkan untuk selamatkan nyawa dia. Cuba teka Uncle buat operation ni pukul berapa? Jawapan dia anytime. 1 pagi ke, 3 pagi ke, tengah maghrib ke. Kalau ada kes yang kita kata kita kena buat cepat, kita kena masuk dewan bedah, kita terus hantar ke dewan bedah. Sebab tu dia punya cabaran adalah kena sentiasa berjaga-jaga, kena sentiasa bersedia bila kita kena buat operation. Sorry? Okay, Yusof tanya berapa persen boleh survive? Jawapan dia kan bergantung kepada keadaan semasa pesakit tu sampai kepada hospital. Kalau pesakit tu datang awal, dia masih sedar, insya-Allah percentage dia tinggi. Kalau pesakit tu datang-datang dah tak ada respon mata, percakapan tak ada respon, pergerakan tak ada respon, kadar untuk sembuh tu sangat rendah. Sebab tu kalau ada case operation, memang kita akan panggil ahli keluarga dia. Kita akan takkan nak discuss dengan patient, tak boleh kan? Patient dah tak sedar kan? Kita akan discuss dengan ahli keluarga dia betul-betul. Kita akan cakap
Ni kes trauma lah kes trauma Contoh pasien yang accident, koma terus, dia tak sedar diri. Kita cakap, kita kena buat operation, kena keluarkan darah beku. Pada masa sama, dia ada risiko-risiko pendarahan, masuk kuman, stroke, ada risiko koma. Dan risiko nyawa itu sendiri memang ada risiko. Tapi kalau kita tak buat apa-apa, nyawa akan terancam. Tapi kalau kita buat operation, doa banyak-banyak, insya-Allah ada. Kalau ada nyawa, insya-Allah dia survive. Kita kena discuss benda ni betul-betul. Okey. Siapa pernah tengok otak manusia yang betul? Pernah? Pernah? Tak pernah? Yang lelaki pernah tengok otak betul? Rasa-rasanya otak manusia ni je warna apa? Pink. Lagi? Merah. Lagi? Putih. Kuning. Jawapan je putih. Jawapan je putih. Okey. Bila uncle buka tengkorak manusia tu, dia ada satu lapisan bernama apa tu, lapisan yang selaput yang melindungi otak manusia. Pernah dengar dura? Pernah dengar dura? Okey. Bila kita buka dura, kita akan nampak otak manusia yang warna putih tu. Otak manusia ni dia lembut ke keras? Dia tahu tak dia lembut tu macam lembut apa-apa? Macam jeli, macam taufufa putih tu. Okey. Dan otak manusia yang normal tu, okey. Kalau kita buka dura tu kan, otak manusia tu sebenarnya dia keras ke, dia diam ke, dia berdenyut? Betul. Dia berdenyut ikut apa? Yes, dia ikut jantung. Bub-bub, dup-dup kan, dup-dup. Dia ikut. Itu kalau otak yang normal. Kalau tak normal, dia senyap je. Dia senyap je. Kalau tak senyap tu rasanya ada nyawa ke tak? Tak ada. Ataupun dia tengah mengeras, dia tengah membengkak, otak tengah bengkak. Kalau accident, apa berlaku kalau accident, kepala terantuk, betul? Ada impact. Bila ada impact, otak dalam akan bergegar ataupun cedera kan? Dan otak akan bengkak. Macam Uncle cakap tadi, otak dia lembut kan? Tapi bila otak kena impact, dia bengkak, dia akan bengkak, dia nak terkeluar, dia nak cari jalan. Betul? Itu yang otak akan jadi sangat keras. Dan dia akan diam. Di situ kita kena sebagai neurosurgeon Uncle dengan kawan-kawan kena buat operation. Buka, buang darah beku, kita bagi ruang untuk otak tu membengkak. Kalau otak tu membengkak keluar, insya-Allah dia boleh survive. Problem dia kan, kalau otak ni dia membengkak tapi dia tak boleh keluar, kan? Sebab otak kita ni dililingi oleh tengkorak, betul? Dia macam kotak yang keras. Kotak yang keras ni ataupun tengkorak ni dah dalam tu ada otak. Otak tengah bengkak kan. Bila otak tu bengkak, dia tak ada ruang nak membengkak keluar, dia akan menekan batang leher, betul? Batang leher ni fungsi dia apa? Brainstem, apa fungsi dia? Bukan hormon? Saraf tunjang. Yes, saraf tunjang ni adalah nyawa manusia. Fungsi pernafasan, fungsi jantung di saraf tunjang. Kalau otak tu bengkak, dia tak ada ruang, dia tekan saraf tunjang, di situ berlakunya kematian. Okey. Sebab tu kena buat operation. Untuk certain case lah, kes-kes yang tertentu yang kita sarankan. Faham Alright, next it. Okey, ini contoh kecederaan kepala lah. Dia tengah bekerja, lepas tu ada paku yang besar jatuh kepada kepala muka pesakit. Ini kita kena operate lah, kita kena buang paku tu untuk selamatkan dia. Next. Okey, punca-punca trauma. Punca-punca trauma adalah accident. Kemalangan. Kemalangan di Malaysia ni tinggi ke rendah, adik? Kenapa tinggi Sebab sikap sendiri ke sebab sikap orang lain? Sebab sikap kita sendirilah.
Kita suka bawa laju, suka potong lampu merah. Ini yang ini yang lead kepada accident. Seterusnya, trauma ni biasanya kemalangan domestik. Apa maksud kemalangan domestik? Ni adalah contoh kalau orang pesakit tu bekerja di kilang, lepas tu ada barang jatuh atas kepala dia, lori terlanggar pesakit, ini menyebabkan kemalangan ataupun trauma lah. Ini juga kerap berlaku. Okay, next. Ini contoh benda yang jatuh atas kepala, tapi ini kulit sahajalah. Ini kulit sahaja yang cedera. Tapi besarlah kejang kulit tu, kita kena cuci dan jahit. Okay, next. Okay, kenapa uncle nak tekankan pasal kecederaan kepala di sini malam ni? Sebab untuk pengetahuan adik, kemalangan yang menyebabkan kecederaan kepala adalah 4 punca kematian yang tertinggi di Malaysia. Nombor 4. Nombor 1 punca kematian di kalangan orang Malaysia apa? Sakit jantung. Nombor 2 pneumonia. Pneumonia tu apa maksud dia? Jangkitan paru-paru. Nombor 3 stroke. Nombor 4 kecederaan otak. Tinggi tu. Okay, next. Kenapa adik-adik kena aware, kena berjaga-jaga pasal kecederaan kepala? Buat pengetahuan, orang yang mengalami kecederaan kepala ni, kalau kita tengok statistik kan, umur berapa tu? Orang-orang muda tu, bawah 40 tahun ke bawah. Grup-grup ni lah yang bawa basikal, bawa motor, betul? Biasanya bawa motor je lah. Kalau bawa motor tu biasanya orang bawa pakai helmet ke tak? Kalau pakai helmet tu pakai dengan betul ke tak? Dia tidak ikat dengan betul. Di situlah kesilapan kita. Okay. Kadang-kadang kan, biasanya pesakit yang uncle terima lah kan, dia akan cakap macam ni. Biasanya mak ayah dia lah, kalau anak dia accident, mak ayah dia akan bagi tahu, tapi doktor, anak saya pergi kedai dekat je, depan tu je. Dekat je, jalan kampung je. Biasa tak dengar macam tu? Sekejap je bawa motor, tapi accident teruk. Kan? Sebenarnya jalan-jalan kampung tu lah yang bahaya tau. Sebab dia rasa sekejap, tapi accident juga. Kes-kes yang jalan-jalan kampung ni memang uncle kata hari-hari ada sajalah yang pergi ke Ipoh tu untuk dibedah kepala dia. Tapi kesilapan nombor 2 yang pakai helmet ni pula tak kancing helmet dengan betul kan. Dia macam tak pakai lah sebenarnya. Okay, sayang. Okay, next. Okay, kalau tengok statistik, kecederaan kepala disebabkan accident adalah disebabkan menunggang motosikal. Siapa bawa motor kat sini angkat tangan? Ada orang bawa motor? Perempuan ada bawa motor? Ada kan? Okay. Adik, kalau nak bawa motor, tolong pakai helmet satu. Boleh? Boleh Kalau pakai helmet, pakai kancing helmet betul-betul. Boleh? Boleh. Kalau bawa motor kat kampung tu, pakai helmet. Boleh? Itu yang mesej yang uncle nak sampaikan. Jaga kepala kita semua. Boleh? Alright. Tolong bagi tahu adik-beradik, kawan-kawan, saudara mara, kalau bawa motor pakai helmet. Bawa basikal pakai helmet. Okay. Alright, next. Kalau adik tengok statistik tu kan, tengok tahun 2022. Itu jumlah pesakit yang kepalanya cedera dihantar ke hospital Ipoh. Kalau tengok statistik 2022, 874.
Kalau kita bagi 12 bulan, bagi sehari, bermaksud sehari ada 3 kes kepala yang berdarah masuk ke ward uncle. Every day. Banyak ke sikit? Banyak. Orang muda ke orang tua? Semua ada. Kebanyakan orang muda. So bahaya kalau kita tidak berhati-hati di jalan raya. Terutamanya adik-adik ni lah yang muda-muda ni. Sampaikan mesej pada orang muda yang lain. Okay, next. Kalau orang tu cedera kepala kan, kita boleh bagi rawatan dengan 2 cara. Okey, satu adalah secara perubatan. Nombor 2 secara pembedahan. Okey. Kalau orang cedera otak kan, kepala kan, senang tak orang tu dapat sawan? Senang. Kenapa dia senang dapat sawan? Ya, sebab otak dia bergegar. Bila dia bergegar, otak tu dapat pendarahan. Pesakit yang ada pendarahan otak senang dapat sawan. Jadi kita kena mulakan ubat sawan. Tu contoh ubat sawan tu yang warna kuning putih tu. Pernah tengok orang sawan? Cuba angkat tangan. Siapa yang pernah tengok? Kalau first time tengok, mesti rasa terkejut, betul? Rasa takut kan? Rasa gelabah lah kan? Tapi sawan ni kita kena rawat dia. Kalau kita tak rawat orang sawan kan, dia sawan, apa masalah kepada otak dia? Tidak merangsang lagi. Dia tak dapat oksigen. Bila dia tak dapat